Okey, sekarang nak ajar klik nombor mesin macam mana guna phone. Tak payah internet. Boleh kasih dia balik 000. So step 1, mesti mau pergi Play Store sini, download Post Printer. Download ini Post Printer. So sudah download, lepas tu pilih USB. Lagi mau beli satu ini USB tukar bagi Type-C punya. Lepas tu satu tempat sambung bagi printer. Lepas tu lagi satu side sambung bagi phone. So sudah sambung phone, lepas tu this one, pilih USB, connect successful. Lepas tu macam mana tukar. So sekarang dia 008. So kalau nak set, tekan bagi ini quick set. Lepas tu ini function mesti mau tekan bagi on. Lepas tu sini tukar bagi kosong. Lepas tu set. Oh, printer ada pip satu bunyi. So habis satu bunyi 001 start naik. Ini macam setting sahaja.